Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi, selamat malam, selamat tengah hari sewaktu dengannya menonton Nek Mok. Jumpa lagi kita di Rona Kehidupan 2. Hari ini Nek Mok dengan family, dengan anak-anak buah. Kita pergi ke Kem Permai Sentubong teman-teman, untuk berkelah, piknik, memancing teman-teman. Okey, ikuti aktiviti Nek Mok hari ini. Selamat menonton. Ini adalah penampakan Gunung Sentubong teman-teman, Puteri Sejenjang. Inilah nama lagunya, Puteri Sentubong, Puteri Sejenjang. Inilah gunungnya teman-teman. Dan di kaki gunung inilah nanti kita akan piknik dan mancing teman-teman. Banyak oh, ada tempat mandi juga. Ada. Ada sungai bayar kecil. Ada sambung bayar. Wah. Jika nak ambil siap. Kita dah sampai di Damai Beach teman-teman. Sentubong. Sentubong Resort. Jauh di ke dalam belakang lagi. Oh, batu halanya tempat makan. Ada. Untuk kampung budaya nak. Wah, cantik mah. Taman budaya. Taman budaya. Kelak dah kita pergi. Yang siang mah kacau mah. Banyak berubah bang. Tak simpan di kandang tu. Ada belakang. Nunggu lah sekejap. Yalah. Si berat makan. Ya kasih. Inilah ahli-ahli kenurang. Hah? Oh, waktu cuti kali. Untuk pembayaran teman-teman. Ini anak-anak buah. Takkan bergerak ke dalam hutan. Inilah bekalan kami, bekalan pancing. Lan, let's go, laju jalan.
standby dengan baju mandi. Ha? Jangan ajak Nun. Laju jalan. Ahmad dah sampai dah. Mau aku nunggu dah. Ahmad dah sampai dah. Aisyah siapa Aisyah? Dah selalu gila mana. Dah 10 kali. 11 kali. Tidak Itu adalah pokok apung. Kalau orang Sarawak mah ada tu pokok apung. Aku sendiri balut lutanya ke. Dia dah rekod agak adik. Nun agak anak Nun. Rekod cepat. Oh, 3 jam. Ya Allah takut. Rekod dengan cahaya. Nun agak anak Nun agak Kayla Nun. Rekod. Kaca ada, ajak jematan, kayu. Wih, kosong kan? Nah, wih. Hah? Aisyah. Benar? Siapa kita? Benar? Walau kita kan Member kan? pergi pegang adik ya. Kau ada member kan? Rekod depan. Tu Furi masuk. Sebab mukanya dia dah familiar. Cepat pergi sini. Kami orang RM15 tak nak? Oh, 15. First masuk RM15. Student 12. Student RM12 masuk di situ. Sampai 12 tahun 10. Biar kecil. Biar bawah 4 tahun ke. Tak Aulia teh. Okey lah. Baiklah 10. Ya Allah, bayar apa tu? Terus pergi lah ni lah. Oh, jalan terus. Terus pergi lah ni lah. Wow. Situ pakai trekking. Berkayak semua ada. Mungkin bergegar-gegar lah. Ya, aku tu. Aduh. Wow. Mau nak ngair situ sibuk. Kena. Kami gambar. Kena ya. Kanya tunggu buat Iksan tu kami gambar teh. Si malu. Lecok kaki. Kita lecok ni berjalan. Kita mendaki bukit. Nak mandi ke pantai pun boleh. Wow. Dah masak kita. Aisyah, Aisyah. Aksiden teman-teman. Adik terjatuh. Dengan bebanan berat. Ini tempat makan, kedai makan. Kalau kita tak bawa bekalan pun garanti kenyang. Wow. Indah sekali teman-teman. Ini di tempat sendiri, di negeri sendiri. Belum habis kita jelajahi. Ada pondok-pondoknya. Embang room. Belian room. Wah. Aduh. Allahu Akbar. Siapa nak datang ke Sarawak? Jom. Siapa yang suka keindahan alam semula jadi, di sinilah tempatnya teman-teman. Kalau hari hujan teman-teman, di sini akan dipenuhi oleh air-air. Wow.
Banyak rumahnya teman-teman. Oh, tingginya. Dapat 3 lantai. Dapat dibuat 3 tingkat tinggi. Ni kita boleh menginap teman-teman. Boleh menginap kalau kita nak. Tak tahu berapa sewanya. Kita belum menyiasat dan belum pasti. Banyak rumah-rumah tinggi-tinggi teman-teman. Macam rumah pokok. Wow. Tinggi sangat. Tu ada juga teman-teman. Seram. Kira nak nanya tak? Aduh, tak sempat. Wah, banyaknya rumah pokok. Rumah pokok, rumah kayu. Tak boleh disewa nak ya loh? Berapa ndak kah? Beribu sebuah tu. Belah ni. Oh ya. Aduh. Nak halal. Ya, ni Tok best. malam bagus pulang hari. Takut juga aku. Dah, rumahnya seram nak? Aduh. Boleh bergaib dengan Kak Ponti malam teman-teman. Aduh. Aduh. Ni ada orang. Ada orang menginap teman-teman. Banyak orang ambil. Oh, cantik. Petang-petang naik. Banyak ambil sunset makan. Nun pantai sikit tu. Ni ada juga rumah rendah. Tapi masih dalam alam liar, alam hutan. Alam semula jadi. Kita lalu di jembatan teman-teman ni. Kalau hari hujan memang penuh dengan air. Aduh, dah sakit dah tanganku Yal. Allahu Akbar. Penat teman-teman ni. Berat. Ada beg di belakang. Ada Nek cium bau ceku teman-teman. Ni banyak herba. Tumbuhannya. Ni ada kolam untuk budak-budak mandi. Kolam teman-teman. Diving. 1, 2. Ready? 1, 2. Oh my god. 1, 2, 3. Bani nak sok sangat ada orang mandi. Jungle tadi. Ya Allah. Jauh lagi perjalanan teman-teman. Wow. Kita dah menyeberang berapa jembatan? Dah 4 kot. 4 jembatan. Saya tak shot orang teman-teman. Saya takut. Aduh. Tempat mandi tadi pun kita tak berani nak shot. Banyak budak-budak mandi.
Ni cantik teman-teman. Boleh bawa family, dia besar sikit. 1, 2, 3, 4 turun bawah tangga. Tingginya teman-teman. Tapi kalau sekali-sekala kita menginap di sini, best juga teman-teman. Kita boleh bersahabat dengan alam teman-teman. Siapa yang nak bermalam di sini, angkat tangan. Nek Mok boleh bawa. Kita bermalam ramai-ramai. Wah. Ni kalau hari hujan pasti airnya melimpah teman-teman bawah tu. Dah pasang kemah. Kita belum dirikan kemah lagi. Allah. Semoga korang tak bosan mengikuti perjalanan Nek Mok pada hari ini. Tempat pasang kemah. Kita pun ada bawa kemah. Tak tahulah budak-budak dia nak pasang kat bawah pula ataupun ke atas. Apa? Ha? Oh bisa. Duit otan. Aduh ya Allah. Yal. Ni dak ya tek. Tahu jalannya macam mana. Macam ni jalan dia. Allah. Gula, ambil jalan yang paling senang nak turun. Allah. Aduh. Ni ya, ada tali. Aduh. Berat. Aduh, jalannya macam ni. Aduh, gelak. Bagi anak buah bawa. Laju ambil lo. Aduh, berat. Aduh. Mak gemuk lo. Ni dah standby dengan pancing. Ya Allah. Nek Mok lambat kena buat video teman-teman. Boh, ya batu. Okey. Ini saya punya kerusi. Ini saya punya kerusi. Dah. Buntal Jaharu namanya. Jadilah janji kau si kumpau. Takut. Wah, koboi dah turun laut dah. Panas. Masuklah batu. Apa? Panas. Makan ya. Nah, masang kemah. Sebab ada monyet teman-teman. Di sini ada monyet takut mengganggu makanan. Kita letak di jalan. Saya tidak kumpau. Wah, ini tandanya dia tidak kumpau. Saya belum turun di air lagi. Kacak ikannya. Aduh. Jangan makan terus ke dalam. Kelam. Kami orang gig duduk makan-makan. Cak ikan benang tepi pantai. Buka mat. Lagi makan. Ha? Adanya dah pergi memancing. Itulah aktiviti mek orang hari tu. Baru habis makan. Mau gambar kan? Mau. Dah teman-teman. Gambar jadi. Mau kan? Ya, kau nak usik gambar sini gambar.
banyak. Terjun je kerak di atas ngagak kau. Tunggu lah. Boh nak Budak tahan berjemur. Berjemur. Panas menyengat. Adanya memancing. Nurul 25.